Polis Melaka mengesahkan wanita yang mendakwa suaminya ditembak polis dalam kejadian tembak-menembak di Durian Tunggal bukan isu sah. Sebaliknya kekasih kepada salah seorang penjenayah yang ditembak mati. Ketua Polis Melaka Datuk Zulkhairi Mokhtar memaklumkan wanita berusia 31 tahun itu tidak bekerja dan suspek sebenar mempunyai isteri yang menetap di Johor, namun tinggal bersama wanita terbabit di Durian Tunggal sejak 3 tahun lalu. Siasatan turut mendapati wanita itu mempunyai 10 rekod jenayah sejak 2012 termasuk kes curi kenderaan, samun dan cubaan bunuh. Selain pernah ditahan di Jasin berkaitan kes samun pada Julai lepas. Bapanya pula mempunyai 24 rekod jenayah sejak 2022 dan masih dikendaki polis bagi kes curi kenderaan serta pecah bangunan. Kes itu kembali tular selepas ahli keluarga penjenayah menafikan dakwaan serangan terhadap polis, mendorong Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman menubuhkan pasukan khas bagi menyiasat dakwaan berkenaan. Dalam kejadian pada 3 Disember lalu, 3 lelaki berusia 24 hingga 29 tahun ditembak mati di sebuah ladang sawit selepas salah seorang daripada mereka menyerang anggota polis dengan parang, menyebabkan seorang kopral parah di lengan kiri. Ketiga-tiga suspek disyaki terbabit dalam kurang-kurangnya 22 kes jenayah di 3 negeri dengan kerugian dianggarkan 1.35 juta ringgit. Tahukah anda berapa kali jantung kita berdenyut dalam sehari? Hampir 100,000 kali. Dan masa tidur, kadar denyutan jantung adalah rendah. Jantung kita berfungsi seperti enjin. Ia sampaikan darah beroksigen ke seluruh badan berterusan dan mengeluarkan karbon dioksida. Bila darah tak berapa lancar ke jantung, akan menyebabkan pelbagai masalah kesihatan seperti darah tinggi, penyakit berkaitan dengan jantung dan lagi. Tesli Dungeon membantu melancarkan pengaliran darah. Ia mengurangkan bebanan jantung. Tesli, teman kesihatan anda.